Hampa kalau nak cari power bank yang kapasiti besar kena hati-hati tau. Kadang nampak je kapasiti besar tapi dalam dia batu. Aduh, nanya weh. So sebab tu hampa kena beli brand yang dipercayai tau. Okey, so ni aku dah beli satu power bank daripada Gujodong. So yang aku ambil ni 20,000 mAh. So untuk aku nak travel yang makan hari kan. Okey, tapi walaupun kapasiti dia besar tapi dia punya size tak ada lah gemuk sangat kan. Untuk kapasiti 20,000 mAh bagi aku masih lagi kategori slim lah. Berat dalam 400 gram lebih. So, dia ada juga yang 10,000 mAh dalam 200 gram lebih ya. So yang best lagi dia ada dua built-in kabel. Okey, satu Type C dan satu lagi Lightning. Okey, dan kualiti kabel dia pun not bad. So kalau hampa yang jenis suka tertinggal kabel ataupun malas nak bawa kabel, so memang ngam lah. Okey, dan dia ada juga port untuk USB-A dan satu Type C. So kita boleh charge 4 device serentak. Oh, so memang best lah. So dia ada indikator battery level juga kat sini. Okey, dan dia support fast charging. Okey, so tapi kalau hampa charge 4 device tu mungkin dia tak dapat fast charging lah. So dan power bank ni pun dia flight approved. So bagi aku dengan harga dia, capacity, size dan function dia boleh charge 4 device serentak macam ni memang sangat-sangat berbaloi lah. Untuk kita ada satu yang size besar untuk kita travel yang banyak hari kan. So apa boleh check dekat link. Kalau harga tengah promo tu, baik hampa grab terus.